Setiap sudut menyimpan makna. Langkah pertama di jalan kecil, di bawah pohon angin berbisik. Setiap batu punya jejak lama, setiap debu bercerita sejarahnya. Gunung tinggi, lautan biru, menyambutku dengan sejuta rindu. Aku di sini hanya mencari kenangan baru untuk ku bawa pergi. Setiap tempat punya cerita, matahari, hujan, semua terasa. Duduk sejenak, nikmati dunia, santai saja, hidup penuh warna di kota. Sempadan pertama Selangor Negeri Sembilan. Minyak pertama kita isi dekat Lokot RM7.84. Sebenarnya isi RM6. Minyak ada lagi tadi, top up bawah separuh. So sekarang dekat Lokot minyak yang pertama. Daripada Lokot kita gerak ke Teluk Kemang, terus ke Melaka. Singgah sekejap di Teluk Kemang, Port Dickson. Sekarang pukul berapa tu? 8? Dah pukul 8 malam. Sebelum nak terus ke Pangkalan Balak, Melaka. Selamat datang Melaka. Okey, kita singgah sekejap minum dekat Ngateh Cafe, Kuala Sungai Baru. Kedai dah tutup dah, tapi bolehlah, dia kata ada air je. Ngateh Cafe 0 km. Masih buka. Buka. Dah sampai Pantai Puteri. Kita nasib baik yang tofu buka lagi. Baru nak makan. Oi, berapa? 10. Matu betul. Ya, itu dia. Yong Tofu Pantai Puteri. Sos. Melaka Central. Sampai kita punya tempat bermalam untuk hari pertama, rumah kabin Kampung Air Molek. So kita official start daripada Melaka dengan mileage 3605. So pagi ni set up masuk barang daripada rumah kabin ke Air Molek Melaka. Dalam top box belakang beg baju, satu beg. Lepas tu dekat side box ni ada kit satu untuk kalau power bank yang boleh pump, jumper, ada repair kit kalau tayar pancit, terus panah semua lah. Sebelah sana ada baju hujan lah dalam ni, dengan bateri drone. Bakul depan ni untuk back drone. Ngam-ngam. Okey, ngam back baju. Okay, sebelum nak berlepas, kita bergambar sikit pagi ni kenangan di rumah kabin katanya. Sebelum kita nak start lagi, PD1 jelajah Semenanjung Peninsula. Okay, pukul 7.30 keluar daripada rumah kabin. Cari sarapan dulu pagi ni.
Kita menghala ke cari sarapan dekat Pantai Siring, Melaka. Tak pasti dah buka ke belum. Cuba lah. Kira kita sarapan dekat apa nama ni, Pantai Siring, Mi Bodo. Kuala JT. Sudah sampai Mi Bodo. Makan tepi ni, tepi muara. Sekarang dekat area, dekat Sungai Rambai Melaka. Kejap lagi nak masuk negeri sepadan negeri Johor. Azro nak pam tayar kejap. Kat tengah angin kurang. Buat 30 berapa tu? Masuk. Naik 30. Selamat datang negeri Johor. Becak belah kanan. Okey, baru lepas sepadan Melaka Johor. Sekarang dah dekat Johor, negeri Johor. Daerah Muar. Ambil gambar kejap kat beca Gergasi dan Johor. Masuk sini. Kedua minyak paras ni kita top up tadi dekat Muar. Dekat Muar Johor. Isi RM8, dapat RM6 je. So dalam RM8 lebih ni. RM4. Semalam 6, 4 dah RM10 minyak. Okay, berhenti lunch lah kot. Dah sampai Batu Pahat ni. Alang-alang kita kena nasi biryani Batu Pahat. Kita cari biryani. Ni dia biryani Muhammad Isa Ahmad Shah, Batu Pahat. Oh, air pasang besar. Tu jambatan nak cross antara bandar Batu Pahat. Ni food court ni. Food court tepi sungai. Memang famous nasi biryani. Legend lah dekat Batu Pahat. Kita kena nasi biryani Muhammad Isa atau Muhammad Shah, Batu Pahat. Bro tengah ambil nasi. Dah sampai. Itu dia. Biryani apa ni, kambing? Dua-dua kambing. Kambing. Import makan. 12.44 selesai makan. Destination terus ke Pantai Minyak Beku. Berhenti sekejap di Pantai Minyak Beku, Batu Pahat. Nampak minyak lagi di Kokop, Petronas Kokop. Depan tadi ada satu tampuk lagi. Oh, RM6. Setakat ni dah semalam 6, pagi tadi 4, 6 dah RM6. Apalah, kita dah sampai. Sampai pun tutup. On terus. Kopi RM10 Tanjung Piai. Ada sampai ni boleh. RM10 Tanjung Piai.
PG1 Kuning hadir. Okay, alhamdulillah pukul 7.55 ke pukul 8. Misi nak sampai Mersing rasanya tak berjaya lah. Dah lambat, dah lewat, sudah penat. Kita tidur dekat hotel dekat Kota Tinggi. So check in ke hotel Kota Tinggi malam ni. Ambil barang. Bilik 101. Ya, itu dia. Ambil kau. Ni berapa orang nak duduk ni? Queen bed 2. Queen bed 2 RM150. Inilah yang ada untuk hari ni. Reward right hari ni. TV ada. Meja makeup, sejadah ada. Bagus. Kita keluar makan malam dekat Bobo Project. Bobo Project. Nama tempat ni? Bobo Project. So menu di Bobo lah banyak. Ni dia. Bobo paru dengan daging apa? Daging hiris. Mana paru? Itu daging kan? Oh, bobo, lepas tu lauk dia ni yang basic dia, sambal, telur masin, kangkung. Ni order tambah kerang rebus. Bobo Project. Ada basking.